Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bulan Ramadan adalah satu bulan yang ditaklifkan kepada kita untuk berpuasa. Dengan satu makna dan matlamat tidak lain dan tidak bukan untuk mendapat taqwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala juga mentaklifkan di dalam bulan Ramadan ibadah sunat seperti solat sunat tarawih sebagai satu kemeriahan di dalam bulan Ramadan dan mausimul khairat, iaitu satu musim yang mana kita melipat kali gandakan amalan kebaikan. Justeru itu, Ramadan ini amatlah ditunggu-tunggu kerana terhimpun baginya 1000 macam kelebihan dan juga kebaikan. Muslimin muslimat sekalian, dalam kehidupan seorang muslim, ikhlas adalah asas yang paling penting dalam sesuatu amalan. Ia menjadi penentu sama ada amalan itu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin boleh beramal dengan banyak, melakukan solat, sedekah dan juga sebagainya. Namun tanpa keikhlasan, semuanya boleh menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan bahawa amalan seseorang hanya bernilai apabila disertai dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita berbicara tentang ikhlas, ikhlas dari sudut bahasa membawa maksud suci, bersih, murni daripada sebarang campuran. Dari sudut syarak pula, ikhlas bermaksud melakukan amalan semata-mata kerana Allah, bukan kerana pujian, pengiktirafan ataupun habuan duniawi. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pernah menegaskan, ikhlas ialah engkau berniat dalam ketaatanmu hanya kerana Allah, bukan hanya kerana Allah semata-mata, tiada dicampuri oleh tujuan yang lain. Muslimin muslimat sekalian, kenapa ikhlas sangat penting? Saya ringkaskan kepada 3. Yang pertama, ikhlas merupakan syarat penerimaan amal. Yang kedua, ikhlas juga menentukan nilai dan kualiti amalan. Dan yang ketiga, ikhlas ini mengukuhkan keimanan. Apabila seseorang itu melakukan amalan hanya kerana Allah, hati dia tenang, iman dia akan kuat. Dan lawan kepada ikhlas ini iaitu riak dan juga sum'ah. Riak membawa maksud beramal kerana ingin dilihat manusia. Sum'ah pula beramal kerana ingin didengar atau dipuji oleh orang lain. Di sini sangat berbahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, riak. Ini menunjukkan betapa bahaya riak kerana ia boleh merosakkan amal yang sepatutnya mendatangkan pahala. Muslimin muslimat sekalian, apakah tanda-tanda ikhlas? Mungkin kita tertanya-tanya. Yang pertama, tanda ikhlas iaitu terus beramal walaupun tidak diperhatikan orang. Kita boleh cek diri kita. Yang kedua, tidak kecewa jika amal tidak dihargai manusia. Yang ketiga, hati tenang kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan yang terakhir, amal soleh dilakukan secara konsisten walaupun ianya sedikit. Penutupnya, muslimin muslimat sekalian, ikhlas ialah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Sehebat mana pun amalan seorang Muslim, tanpa ikhlas, ia tidak akan diterima. Marilah kita memperbaharui niat dalam setiap amalan, sekecil-kecil amalan kita dan sebesar-besar amalan kita. Semoga segala yang kita lakukan itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.